Mari kita belajar asas berpedang 4-2, iaitu pertahanan. Dalam asas pertahanan dalam berpedang, kita ada tahan, tepis dan elak. Faham cara untuk menahan? Tengok bentuk ini. Kalau korang tengok bentuk segi empat yang saya tunjukkan, korang boleh menggunakan tu sebagai guide untuk bertahan. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertahan. Dia boleh pergi pelbagai arah. Untuk bertahan dalam menepis, kita hanya perlu menepis. Okay. Kalau korang sudah belajar, sila komen. Kalau nak belajar memanah, boleh datang ke Nesh Archery Dungung. Dan nak belajar pedang pun boleh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.